Yang pertama berubah yang ni. So dia lebih lebar, Boleh search lepas tu dia lebih elastik daripada yang lama. Yang lama dia keras. Lepas tu yang kedua adalah kat bahagian pinggul belakang. So ada teknologi untuk dia menaikkan pinggul untuk jaga kita punya pinggang dekat atas ni. Lepas tu pula yang ni. Ini untuk menjaga kita punya Ya, ada baru betis. Dia biasanya ni je. Lepas tu depan pula. Dia punya getah kat pinggang ni makin besar. Lepas tu dia lebih elastik. Yang terakhir dia punya ni, cawat dia. Cawat dia tadi, yang ni makin lebar. Makin panjang makin lebar. Yang ni pun makin panjang makin lebar. Terakhir ni, lupa. Dia punya apa tu? 3D knitting. 3D knitting. Tenunan dia. Lepas tu nampak macam dia lebih naik daripada yang lama. Yang lama kan? Mana ada yang lama? Daripada jauh boleh nampak beza. Saiz sama. Saya lain. Lain. Tapi dia punya 3D tu makin naik daripada yang ni. Dia lagi timbul lah nampak.